So, rumah yang tidak dikunjungi oleh tetamu, rumah itu akan ada banyak problem. Percayalah. Jangan merasa, oh ni nak simpan untuk ahli keluarga, ini nak simpan buat makan dengan anak isteri. Jangan. Orang yang ada perasaan begitu, bila ada tetamu datang ke rumah lalu dia rasa susah untuk menghidangkan makanan-makanan yang sedap, maka Allah akan membebankan kepada dirinya banyak masalahnya di rumahnya. Kerana apa? Kerana musibah daripada rumahnya itu tak terangkat. Musibah daripada rumah seseorang itu terangkat bila mana datangnya tetamu. Kerana datangnya tetamu itu bawa rahmat, keluarnya tetamu bawa keluar musibah. Tapi ada orang yang banyak tetamu datang juga, musibah tetap ada, masalah di rumah tetap ada. Maksudnya macam mana? Sebetulnya kamu sudah dihilangkan daripada masalah yang lebih besar-besar lagi. Masalah tetap ada, tapi sebetulnya kamu sudah dijauhkan daripada masalah yang lebih besar-besar. So, rumah yang tidak dikunjungi oleh tetamu, rumah itu akan ada banyak problem. Percayalah. Kata-kata para salafus salih sebutkan, jangan sampai rumah kita ni berlalu 40 hari tanpa dikunjung oleh tetamu. Tetamu tu umum, jiran, tetamu juga, kawan-kawan, tetamu juga. Apa-apa je lah yang penting. Kalau orang yang rumahnya itu berat untuk dia membuka pintu untuk tetamu datang, maka banyak ujian yang akan Allah berikan pada ahli keluarga di rumah tersebut. Baik dari segi kebahagiaannya, baik dari segi masalah dalaman rumahnya, baik daripada gangguannya, baik daripada hilang ketenangan, baik daripada hilang keberkahan di rumah itu. Macam-macam. Belajarlah untuk memuliakan tetamu.